Harum. Bilik aku tu memang bau harum. Tak perlu lagi nak pakai perfume home lagi dah. Hati-hatilah dengan Bruli ni, okey? Aku cakap engkau, bau dia sangat-sangat tak awam. Tak awam. Bau dia bau caramel macam elemen, tapi tak keperempuanan sangat. Dia bau unisex. More pada lelaki, 60 ke 70% bau lelaki, 30 ke 40% macam tu bau perempuan. Tapi sumpah aku cakap engkau, bau dia syahdu. Ini dia ada lagi brand-brand lain tau. Kalau aku tanya aku lagi mau interact dengan Bruli sebab dia pakai extract satu hal. Brand-brand yang lain aku pernah cuba macam Kadlash, satu lagi brand apa tu, Club apa tak nama jadah tu yang bentuk macam kotak tu. Itu pun sedap. Kalau kau bandingkan yang itu dengan yang ini, aku lagi prefer yang ini. Bau dia sangat-sangat soft tau. Ni kalau kau spray banyak mana pun takkan sakit hidung. Bau vanilla caramel tu memang syahdu gila. Dia tak bau awam. Itu yang pastinya. Kalau Shadot takkan bau perfume yang awam. Awam hanya beberapa je aku boleh accept. Ini paling best. Aku suka dia bagian hujung sekali last note dia. Dia punya dry down dia korang akan bau musky woody macam tu. Aku kalau basuh baju 3-4 hari tau. Contohlah aku kalau basuh baju hari Rabu dengan Sabtu. Kalau aku pakai hari Sabtu, baju aku tu masih peram sampai Rabu, berbau. Kalau korang basuh baju, bau yang dekat bajuku tu melekat dekat semua baju lain. So dia bergabung kan. Macam ni aku pakai perfume lain, besok perfume lain, besok perfume lain. Semua tu bergabung dekat dalam aku punya mesin basuh. Harum. Bilik aku tu memang bau harum. Tak perlu lagi nak pakai perfume home lagi dah. Yang ni sebenarnya sesuai juga tau. Kalau kau nak pergi date night ke, romantik punya ke, cozy-cozy yang ni. Kalau kau nak beli dekat beg kuning, okay?